Saya nak minta tolong korang ni. Merayu-rayu ni kan. Bukan apa saya nak minta tolong korang. Boleh tak tolong saya, bantu saya. Tolong sharekan video saya ni sebanyak mungkin yang boleh-boleh. Okay, boleh. So, kepada semua follower-follower saya. Okay. So, Vfarm Village ni adalah saya punya rest house. So, siapa-siapa yang tak tahu lagi tu. So, selalu tengok video dekat Vfarm Village kan. Along buat video tunjuk itu, tunjuk ini kan. Okay, macam ni. Vfarm Village ni, saya punya. High Cool. Abang yang repair mesin basuh peti sejuk tu. Okay, dah ingat dah? Dah ingat dah muka ni? Okay, so jadinya saya nak minta tolong korang. So, rest house ni memang saya punya. Kedudukan dia ada dekat Kampung Sepakat Jaya, Gunung Pulai, Pekan Nenas, Pontian. So, saya nak minta tolong korang. Tolong war-warkan video ni. Saya nak jemput korang semua sekali. Datanglah ramai-ramai ke Vfarm ni sebab saya dah buka Vfarm ni kepada public tau. Korang boleh datang hari-hari kecuali hari Selasa. So, apa yang korang boleh buat kat sini tau? Dekat sini, boleh lepak-lepak. Okay, kita ada chalet juga. Okay, tapi insyaAllah kita akan buka chalet ni pada public. So, kat sini, kalau korang ada anak-anak, korang bawa diorang sini sebab sini ada kolam mandi. Boleh bawa anak-anak mandi kolam. Tapi kat sini kita berkonsepkan nature dengan relax. So, datang kat sini memang untuk relax je. Kau tengok kat sini. Tengok sini. Okay, kita ada kolam mandi. Boleh bawa anak-anak mandi kolam dekat sini. Nampak? Boleh bawa mandi kolam habis semua sekali. So, ini untuk kolam dewasa tau. Saya bawa korang dekat kolam kanak-kanak pula. So, dekat sini tempat lepak-lepak, santai-santai semua sekali. So, dekat depan ni ada kafe. Nampak ada kafe. So, kita pergi ke kolam dewasa. Kita tengok dekat sini. Ni kolam dewasa. Okay, belah sini. Okay. Kolam kanak-kanak dekat belah bawah sana. Nampak tak? Sana kolam kanak-kanak. So, jadinya, jemputlah datang Vfarm Village ni. Okay, support saya sikit lah. Tolong share-sharekan video ni. Sharekan dekat dalam grup-grup ke apa ke semua. So, makanan luar boleh bawa masuk. Tiket masuk dia berapa? Tiket masuk dia murah saja. RM15 untuk kanak-kanak. RM20 untuk dewasa. Satu harinya, bukan 1 jam, 2 jam tak satu hari. Maksudnya masuk daripada pukul 9 pagi, 9.30 pagi, sampai pukul 5.30 petang. So, kau lepak lah. Rendam lah sampai kecut semua kat situ. Nampak? Bawah sana tu kolam. So, dekat atas sana tu, dekat I Love Vfarm tu, itu ada kandang kambing. Boleh main-main dengan kambing. Dalam kanopi ni, ni yang kita tutup. Sini kalau korang ada grup, nak buat satu kumpulan, nak booking, okay, boleh duduk dekat kemah ni semua sekali. So, bawah ni semua free. Boleh duduk saja. Okay, semua kita bagi free. Boleh duduk, mandi, duduk, lepak, bawa makanan luar, semua boleh, insyaAllah. So, jemputlah datang ke Vfarm Village saya ni. Okay, tak jauh pun. Dekat Gunung Pulai 2, Kampung Sepakat Jaya, Pekan Nenas, Pontian saja. Okay, boleh ya? Minta tolong sangat-sangat, tolong sharekan video ni. Beritahulah dekat kawan-kawan. Tolong share semua sekali. Masuk dalam grup kau orang ke apa semua sekali. Okay, ini rest house saya. Sedih saya. Dah siap tapi orang tak datang kan. Jadinya tolonglah share kan. Supaya lebih ramai orang